Dah kita berada di zaman ni, apa persiapan dia Ustaz? Maka Nabi pun bagi tahu beberapa senjata yang boleh diamalkan oleh umat akhir zaman, dan ia sangat berkesan kerana senjata ini diturunkan khas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi umat akhir zaman daripada ribuan jenis fitnah dan juga bapa kepada segala fitnah, iaitu fitnah Ad-Dajjal. Dan 4 cara. Yang pertama, membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110 pada setiap hari Jumaat sekali. Lepas maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat, dah boleh mula baca Kahfi. Yang kedua, baca Kahfi setiap hari ayat 1 hingga ayat 10. Yang ketiga, baca Kahfi setiap hari ayat 101 hingga ayat 110. Ini cara ketiga, 101 hingga 110. Cara yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah, keempat-empat ni hadis sahih, membaca doa selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu doa sabit dengan hadis yang sahih. Setiap kali Nabi salat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Cara yang kelima, setiap hari pagi dan petang baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga ayat 110. Maksudnya 20 ayat. 10 ayat terawal surah Kahfi, 10 ayat terakhir surah Kahfi, 20 ayat. Kita buat ni tuan-tuan sebab nak ikut sunnah Nabi. Niat pertama tu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kedua, waktu tuan-tuan beramai pagi dan petang tu, ya Allah, peliharalah aku dan ahli keluargaku dari fitnah yang begitu banyak di akhir zaman ini. Pagi tuan-tuan buat 20 ayat daripada surah Kahfi, petang tuan-tuan baca 20 ayat daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah sudah begitu ramai di kalangan jemaah, laki-laki dan perempuan, yang mereka amal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu mereka telefon, Ustaz, alhamdulillah kami lihat perubahannya. Allah tunjuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, kalau Allah terima, masya-Allah, kita nampak bagaimana Allah jaga.